Baker Cottage. Semakkan telah kami lakukan untuk jenama ini iaitu Baker Cottage. Kami menjumpai jenama ini di bawah syarikat. Di Baker's Cottage Sendirian Berhad, kami cuba menyelongkar semua produk mereka yang sudah diaudit oleh JAKIM, namun kami tidak menjumpai produk ayam panggang di senarai syarikat ini. Hanya kebanyakannya adalah kek, roti dan kukis. Kami tidak berpuas hati dan tidak berhenti di sini. Kami terpaksa ke premis berhampiran untuk memastikan Baker Cottage ini di bawah syarikat apa. Jawapan sudah kami temui. Di Baker's Cottage Sendirian Berhad adalah di bawah syarikat Leong Hub Agrobisnes Sendirian Berhad. Pegawai eksekutif halal untuk syarikat ini terdiri dari 4 orang, yang mana kesemua eksekutif halal mereka adalah Muslim, 3 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Kami sudah membuat semakan dalam senarai menunjukkan syarikat Leong Hub Agrobisnes Sendirian Berhad mempunyai 719 produk yang sudah diaudit oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, termasuklah ayam panggang mereka. Produk ayam panggang mereka memang termasuk di dalam senarai syarikat Leong Hub Agrobisnes Sendirian Berhad, bukan di dalam senarai. Di Baker's Cottage Sendirian Berhad, mereka juga mempunyai 152 sijil halal bertaraf premis yang sudah disahkan halal oleh JAKIM di seluruh Malaysia. Semoga informasi ini bermanfaat buat semua. Pilihan di tangan anda. Untuk membuat pilihan, tanya hati, tanya selera, tanya iman ketimbang